Sorotan berita setakat jam 8 malam Khamis 22 Mei 2025. Jawatankuasa Pemilihan Pusat PKR akan memberi amaran keras kepada calon timbalan Presiden Rafizi Ramli kerana mengumumkan cai pilihannya menjelang pemilihan pusat esok. Pengerusi Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan Rafizi mengumumkan senarai itu di akaun Facebook bercanggah dengan garis panduan pemilihan yang telah ditetapkan JPP. Dalam pada itu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil yakin tidak akan berlaku sebarang perpecahan dalam parti pasca pemilihan peringkat pusat esok. Fahmi juga percaya perjalanan proses pengundian yang akan bermula 8 pagi hingga 5 petang itu akan berjalan tanpa sebarang insiden pergaduhan atau perkara tidak diingini. Membebaskan rakyat Malaysia daripada perangkap berpendapatan sederhana dan membawa negara ke tahap berpendapatan tinggi akan membentuk teras dasar ekonomi kerajaan Perikatan Nasional, kata Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Hamzah yang juga timbalan pengerusi PN berkata pendekatan berasaskan keadilan amat penting bagi memastikan kemakmuran bersama sambil menegaskan bahawa ekonomi Malaysia yang cergas dan dinamik masih boleh dicapai sekiranya wujud kemahuan dan keupayaan untuk melaksanakan reformasi struktur. Kerajaan sedang menimbang melanjutkan tempoh perkhidmatan 3 hakim kanan termasuk Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Awal hari ini Persatuan Hak Asasi Manusia Kebangsaan Malaysia menyuarakan kebimbangan di mana 3 hakim kanan berkenaan belum menerima lanjutan khidmat 6 bulan yang menjadi amalan walaupun tarikh persaraan semakin hampir. Adik kepada Teo Beng Hok menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya menunaikan janjinya untuk memberikan keadilan dalam kes kematian pembantu politik itu pada 2009. Dalam satu sidang media hari ini, Teo Lilan berkata beliau sangat kecewa kerana siasatan terkini polis terhadap kematian abangnya sekali lagi diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.